Kali ni kita nak share event makanan paling meriah dekat Pasir Gudang Johor. Masih ramai lagi yang tak tahu tempat ni kan. Inilah dia JOJ X Reward Food Fest yang berada di Pasir Gudang sekarang. Kami di launching dalam bermacam-macam proses kami ada. Kalau sos tak cukup, jangan risau, kami tak akan dekut. Mintalah berapa banyak. Kita ni mai dari Kedah je yang original kopi kampung. Dia boleh mai cuba dulu yang kopi kami, original kopi kampung mai dari Kedah. Kita ada jual kek coklat Mus Lele. Orang kena beli kek coklat kita sebab coklat kita penuh sampai melimpah. Kita ada dua jenis menu untuk jagung. Kita ada jagung cheese dan jagung susu. Jagung cheese tarik yang kita bawakan dekat sini. Sini kami ada jual semua dua jenis. Original dengan spicy. Okey, untuk harga 3 batang ni hanya dengan harga RM18. Dengan yang specialnya kami di sini menggunakan sos yang diimport daripada Thailand. Kalau nak rasa char kway teow, Ori Penang, boleh mai Apek Street Food. 3 menu special. Kita ada udang, kerang dan special. Special tu kita ada campur udang, kerang dan telur mata. Jual kunafa cheese tarik, kita ada macam-macam flavor. Ini bestseller kita pistachio. Kita letak coklat hazelnut. Kita letak coklat pistachio. Topping kita akan letak Oreo. Nasi goreng Kayangan ada pelbagai nasi goreng daripada sana sampai ke sana. Banyak nasi goreng Kayangan, nasi goreng daging berapi yang paling ramai orang suka, ramai orang ambil sebab dia pedas dan berapi. Kita punya avocado original dengan yang coklat. Kita datang sini sebab buah avocado kita datang daripada Indonesia. Ni kita ada jual buah dengan pelbagai asam dengan kuah rozak. Ni yang special dekat tempat kita, yang ni kita homemade. Buah semua sama, kuah je yang lain. Lebih sedap korang campur asam ni 3. Sebut asam, macam limau, cili. Kita ada jual siguro, ada macam-macam jenis sos. Ini yang best seller lava sos. Sini ada pelbagai jenis air buah. Seller kat sini adalah unicorn. Unicorn tu mangga campur dragon. Jadi kita letak topping atas tu. Ada pelbagai makanan viral, makanan tradisional dan street food dekat sini tau. Orang cakap je korang nak makan apa, semuanya ada dekat sini. Kalau korang peminat makanan, inilah syurga makanan yang wajib korang datang. Jual mainan untuk kanak-kanak. Okey, daripada harga RM10 sehingga RM25. Kalau korang tak tahu nak pergi mana, korang datang je sini. Jom ramai ke jelajah orang Johor X Reward Food Fest yang berada di Pasir Gudang sekarang.